rumah and-lot dah ada tembok pun cantik, carporch pun dah berbumbung. Kat mana tu Cik Yam? So Cik Yam berada dekat Taman Bukit Beruang Utama, keluasan dekat 1,000 lebih. Bestnya unit kali ni dah siap pagar, masuk parking pun dah berbumbung, nak parking depan pun boleh. 3 bilik, 2 bilik air, ada tanah lagi sebelah tepi, dah fully tiles, fully mozaik. So siapa yang cari rumah area Bukit Beruang dekat dengan tol air keruh, semua benda dekat kat sini semua ada. Nak makan senang, sekolah senang, banyak fasiliti kat sini. Jangan lupa yang dah tengok video ni, jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa tekan button subscribe. So lepas ni Cik yang boleh share lagi banyak video rumah untuk you all. Bye. Penuh sudah air dituang, Cik Yam nak unit Bukit Beruang? Boleh. Unit yang Cik Yam bawakan kali ni berada di Taman Bukit Beruang Utama, Melaka. Unit kali ni and-lot teres setingkat berstatus freehold MCL dengan berkeluasan 1,440 square feet dan build up 700 square feet. Unit ni sesuai sangatlah kalau anda nak buat investment. Nak buat duduk sendiri pun boleh tau. Unit ni ada 3 bilik dan 2 bilik air. Dah siap renovate tabletop dan awning dari depan sampailah bahagian belakang. Macam yang anda nampak sekarang ni, bahagian belakang ni pun dah siap ada tabletop dan sinki kan? Kalau nak jadikan laundry area boleh, nak buat tempat memasak kat sini pun boleh juga. Nak pula, tembok dah siap naik. Jadi taklah anda segan kalau anda dari dapur nak ke bahagian belakang kan? Lagi menarik, unit ni ada 2 pagar tau. Jadi senang sikit lah kalau nak masukkan kereta. Carporch unit ni pun luas sangat-sangat. Nak parking depan unit ni pun boleh. Sebelah unit ni pun boleh juga. Menarik kan? Jom Cik yang bawa anda tengok dalam pula. Masuk-masuk je dah nampak ruang tamu yang anda boleh gunakan konsep minimalis untuk mencantikkan lagi ruang tamu anda. Kalau anda nak tahu, unit ni ada 2 ruang tamu tau. Satu dekat depan dan satu lagi dekat bahagian tengah. Nanti Cik yang tunjuk, okey? Kita tengok bilik master ni dulu. Bilik master unit ni muat je tau kalau anda nak pakai katil queen. Nak pula dah siap attach sekali dengan bilik air pula tu. Bilik air pun bukan biasa-biasa. Luas juga tau. Kalau macam ni nak ke bilik air pun dah senang. Tadi Cik yang cakap unit ni ada 2 ruang tamu kan? Ruang tamu kedua ni sesuai juga kalau anda nak letak meja makan 4 atau 6 seater tau. Bilik kedua dan ketiga ni luas juga tau kalau anda nak letak satu set bilik tidur, muat sangat. Nak pula bilik kedua ni kalau anda nak tambah loteng memang cun lah. Tadi Cik yang cakap unit ni sesuai untuk investment kan? Sebab unit ni dekat sangat-sangat dengan MMU. Kalau anda nak sewakan untuk student MMU memang sesuai sangat. Unit ni pun dekat juga tau dengan MRTC, Maidin dan sekolah anak-anak. Menarik kan unit yang Cik bawakan kali ni? Dah lah unit and-lot, boleh buat investment dekat dengan kemudahan pula tu. Kalau anda sukakan unit ni, jangan lupa tekan like, komen dan subscribe channel Cik Yang Property tau. Cermin depan, cermin sisi. Kita jumpa ke next destinasi.